Setiausaha Agung FAM yang digantung tugas Datuk Nor Azman Rahman kini dalam siasatan FIFA berkait kes pemalsuan dokumen 7 pemain warisan Harimau Melaya. FAM memaklumkan ia menerima pengesahan siasatan oleh Badan Induk Dunia itu 3 hari lalu. Pemangku Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata siasatan FIFA menjurus kepada pelbagai aspek dokumentasi 7 pemain warisan berkenaan. Alasan dia nak tahu ni lah peranan Datuk Azman atau apa flow tu, apa proses tu dia nak tahulah sejauh mana penglibatan, macam mana dokumen tu dihantar apa semua. FIFA lebih nak tahu proses dekat Datuk Azman tu, apa sebagai setiausaha apa dia punya tanggungjawab dan apa yang dilakukan tu FIFA nak tahu secara detail lah. Tambah Datuk Yusof, siasatan Datuk Nor Azman bukan sahaja membabitkan FIFA, malah akan dibawa ke Jawatankuasa Disiplin FAM sebelum nasibnya diputuskan secara rasmi. Untuk rekod, Datuk Nor Azman digantung tugas serta-merta pada 17 Oktober lalu susulan siasatan FIFA berhubung status 7 pemain warisan Harimau Melaya.